Hi, morning. Assalamualaikum, saya Hans Syahriza, berumur 26 tahun. Berasal dari Raub Pahang. Sekarang saya bekerja sebagai full-time performer di Mad Our Story of Kuala Lumpur, Mad KL, di panggung Bandaraya Kuala Lumpur. Nak tahu pasal saya? Moh kita tengok. Jom. Okay. Pukul 11 pagi. Memang bangun pukul 11 pagi. Kita nak siap mandi semua. Breakfast, lunch, lepas itu pergi kerja. Morning. Dah siap mandi, katil pun dah kemas. Sekarang kita pergi makan. Nasi goreng. Sekarang kita nak pergi kerja. Saya bekerja di panggung Bandaraya Mad KL. Perjalanan dari Ampang ke sana dalam masa 20 minit. Okey. Jangan main handphone semasa memandu. Jom kita pergi kerja. Sekarang dah sampai tempat kerja saya, Mad KL. Jom ke dalam. Okay, so ini adalah bilik pesanan lelaki dan inilah tempat saya. Kita buat lampu sikit. Ini tempat saya bersiap, tempat saya make up semua, tempat saya makan, tempat saya tidur. Kat sini tempat ni. Kita nak siap-siap untuk show pukul 3. Saya nak make up sikit. Okay. Sekarang kita orang, saya tengah rehat selama 3 jam. Kita nak pergi gym. Trainer. Anding adalah trainer. UTV. Jom kita workout. Sebelum kita angkat besi-besi tu, kita buat cardio sikit. 10 minit je. So, setelah habis gym, nak balik panggung dah. Lapar. Dah habis kerja dah. Inilah kerja saya, Mad The Musical. Inilah kerja harian saya. Jumpa lain kali. Dah balik rumah dah. Rehat. Bye-bye. Assalamualaikum.